Terima kasih yang meramalkan saya juara tu. Terima kasih. Tapi nombor 3 ya. Alhamdulillah. Maknanya mereka percaya. Maknanya mereka ada harapan dan diorang support, diorang tengok saya menyanyi, itu sudah cukup gembira dah untuk saya. Nombor 3 is not pada muka. For me adalah rezeki, dan ini adalah satu perjalanan saya daripada minggu pertama sampai ke minggu 12. Bukan kerja yang senang. Kalau saya terkeluar daripada minggu-minggu yang sebelum tu, cerita lain lah kan. Tapi at least saya dah jadi finalis. Aim saya adalah sekurang-kurangnya saya jadi finalis. Sebab jadi juara bukan senang. Kalau juara tu bonus. Tapi dah dapat tempat ketiga pun Alhamdulillah. Tak ada ralat ke? Apa? Tak ada ralat ke? Tak ada. Ini pertandingan. Kalah menang pertandingan. Dugaan yang turun kepada saya ni bukannya kita minta kan. Ini semua datang daripada dunia. Jadi apa yang saya perlu buat adalah saya kena kuat. Kalau saya diduga, insya-Allah saya kena kuatkan diri saya. Tiada jalan penyelesaian untuk kita lari daripada apa masalah pun. Dan untuk berada di Gurau Vaganza, macam-macam kan. Semua saya bersyukur sebab saya dapat fokus, saya dapat meneruskan. Yang penting saya dapat teruskan. Dengan apa benda jadi sekalipun, saya tahu ini datang daripada dia. Ini dugaan yang dia berikan kepada saya. Saya cuma perlu kuat. Saya tak boleh hidup dengan pelbagai alasan. Semua kekuatan saya adalah anak-anak saya, family, okey, dan semangat saya. Semangat saya. Sebab apa yang datang pada saya ni, saya tak boleh katakan itu adalah kebetulan. Ini semua daripada dia. Dia bagi, so saya kena grab dan jalankan tanggungjawab sebaik yang mungkin. Bila lagu baru dah keluar, tajuk dia Andai Derita. So perancangannya adalah saya akan meneruskan kerjaya saya dalam nyanyian dan balancekan kerjaya nyanyian, perniagaan, family, semua. Lebih kepada Kisah hidup you ke kisah hidup orang lain? Tidak. Andai Derita ni lagu, sebuah lagu sama je dengan lagu-lagu yang lain. Kisah-kisah percintaan. Jadi ini adalah kisah-kisah percintaan yang boleh relate dengan sesiapa sahaja yang melalui, kan. Saya ni hanya menyanyikan. Saya tak boleh kata jadi dengan saya ke apa ke, tidak. Ada lagu, Ada lagi. ada lagu.